Zuhud boleh kita kata bermaksud meninggalkan secara umum. Tinggal lagi apa yang dimaksudkan dari sudut syarak. Seperti mana dalam hadis ni menganjurkan supaya kita bersikap zuhud, berzuhud dalam hal dunia. Ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan zuhud bermaksud tidak bergaul dengan manusia atau kurangkan pergaulan dengan manusia. Maklumlah kerana manusia ni ada macam-macam. Bukan semua baik-baik. Dengan erti kalau orang itu banyak bergaul, niscaya dia akan banyaklah terdedah dengan keburukan-keburukan. Maka itu sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada dia. Sukar untuk dia nak menjaga agamanya, nak menjaga prinsip-prinsip syariat, batasan pergaulan, batasan percakapan dan sebagainya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan zuhud bermaksud meninggalkan perkara-perkara syahwat. Pendapat ketiga mengatakan zuhud bermaksud mengelakkan diri daripada kenyang, kenyang daripada makanan. Ini pun kita kata antara sebabnya kerana para ulama menjelaskan bahawa keburukan kenyang ini memang ada. Di samping burukan dari sudut kesihatan, dia turut memberi keburukan kepada pembawaan seseorang itu, mengakibatkan rasa malas, tapi nak kata juga menguatkan nafsu syahwat. Seperti mana kalau puasa mengurangkan nafsu syahwat. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW buat anak muda yang tidak mampu berkahwin, Nabi kata puasa. Maka diartikan zuhud dengan erti elak daripada rasa kenyang. Dan ada yang berpendapat, dan kita kata ini pendapat yang rajih, zuhud ialah meninggalkan segala apa yang melalaikan daripada mengingati Allah. Ini pendapat yang rajih tentang maksud zuhud. Jadi sebetulnya zuhud bermaksud meninggalkan, perhatikan, ada perkataan meninggalkan di situ. Sebab zuhud yang ini meninggalkan segala apa yang melalaikan daripada mengingati Allah. Jadi kalau kita perhatikan maksud yang kita kuatkan di sini, seperti mana kata Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, istilah ini dia menghimpunkan semua istilah-istilah yang telah kita sebutkan tadi. Kerana meninggalkan segala apa yang melalaikan daripada mengingati Allah, tak kira daripada bergaul dengan manusia, tak kira perkara-perkara syahwat, tak kira sama ada melibatkan rasa kenyang daripada makanan, sekiranya dia membuatkan kita lalai daripada mengingati Allah, maka dielakkan. Bila kita banyak bergaul, banyak bercakap, banyaklah kesalahan. Lagi banyak kita bercakap, lagi banyak kita buat salah. Lumrahnya jarang manusia menyesal tak bercakap. Manusia lebih banyak menyesal kerana bercakap. Dan ada pepatah, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padah. Demikian meninggalkan perkara-perkara syahwat. Jadi zuhud ialah meninggalkan segala apa yang melalaikan daripada melaksanakan objektif manusia diciptakan di atas muka bumi ini, iaitu beribadah kepada Allah. Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah. Maka segala apa yang melalaikan kita daripada ibadah adalah suatu yang dicela. Tinggal lagi apa yang dicela itu ada tingkatan-tingkatan. Paling tingginya ialah haram, perkara maksiat, itu lawan kepada ibadah. Di bawahnya ada makruh. Tapi ada juga dalam batasan yang harus, tetapi termasuk dalam perkara yang melalaikan. Maka di situ datangnya istilah zuhud, meninggalkan segala apa yang melalaikan daripada mengingati Allah. Maka maksudnya menjauhi perkara haram secara utama, demikian perkara makruh, bahkan lebihan perkara-perkara harus, seperti mana makan minum, tidur, berbual-bual, ini semua harus. Tapi kalau berlebih, maka itu boleh membawa kepada apa yang melalaikan daripada mengingati Allah.